Assalamualaikum. Jom kita berlatih algebra lagi. Okey, dan seperti biasa, kita akan pergi ke paling asas algebra dulu, iaitu apa? Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jom kita pergi soalan yang pertama. 4 sama dengan y tambah 6. Okey, dan seperti biasa, kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah apa? Pindahlah 6 ni. Okey, jangan lupa dia punya simbol belah kiri. Okey, nombor tu. Okey, lepas tu kita pindahlah. Okey, jadi tambah 6 pindah jadi apa? Pindah jadi tolak. Tolak tambah pindah jadi tolak. Jadi tambah 6 pindah jadi tolak 6. Okey, jadi 4 tolak 6 dapatlah negatif 2. Okey, settle. Okey, macam ni pula kalau sama 4 sama dengan 6y. Okey, jadi kita masih yang ni darab sebab apa? Antara 6 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindahlah 6. Okey, darab pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah 4 bahagi 6 sama dengan y. Okey, jadi kita jadikan pecahan termudah, tekan je kalkulator, 4/6 dapatlah 2/3. Okey, settle. Okey, lepas tu 4 sama dengan y tolak 6. Okey, jadi sekarang ni kita tinggalkan y seorang-seorang, pindahlah negatif 6. Okey, pindah negatif 6 ke sebelah, dapatlah 4 sama dengan 4 sama dengan pula tolak 6, jadi pindah jadi tambah 6. 4 tambah 6 sama dengan y. Okey, 4 tambah 6 10 sama dengan y. Okey, settle. Okey, ni pula y per 6 sama dengan 4. Okey, jadi kita nak tinggalkan y seorang-seorang, pindah 6 bawah ni. Okey, bawah ni bahagi, pindah jadi apa? Pindah jadi darab. Y sama dengan 4 darab 6. Dapatlah y sama dengan 24. Okey, settle. Okey, perasan sini, kalau darab dengan bahagi dia tak bertukar simbol lah. Kalau jadi positif 6, bawah ni pun positif 6. Kalau sini bawah 6, positif 6 bawah ni, pindah pun positif 6 juga. Dia tak bertukar macam tambah tolak tadi. Okey, dia punya simbol. Okay, baik, lepas tu kita buat yang ini. Okey, jom kita berlatih lagi yang ini. Contoh macam 2y per 5 sama dengan 6. Okey, jadi kita nak settlekan macam mana soalan ni. Okey, yang atas ni darab, yang bawah ni bahagi. Jadi kita pindah apa? Pindah bawah ni dulu. Dapatlah 2y sama dengan 6. Bahagi pindah jadi darab. Okey, dapatlah 30. 6 darab 5 30. 2y. Okey, lepas tu kita pindah apa? Pindah bawah ni. Pindah bawah pula, pindah 2 ni. Pindah je dapat darab pindah jadi bahagi. Okey, jadi dapatlah y sama dengan 15. Okey, settle. Okey, lepas tu tapi macam mana kalau macam ni? 2 per 5y. 2 per 5y sama dengan 6. Okey, yang ni pula kita masih pindah bawah. Sebab apa? Sebab y ni unknown, dia tak boleh kat bawah, dia mesti kat atas. Macam ni, dia mesti kat atas macam ni. Jadi kita buat apa? Kita pindah dia. Jadi dapatlah 2 sama dengan 6 darab 5y. Okey, dapatlah 2 sama dengan 6 darab 5 30. Sini tak ada y, tapi sini ada y. Terus dia berubah sini. Okey. Okey, lepas tu kita pindahkan apa pula? Okey, kita nak tinggalkan y seorang-seorang. Jadi kita apa? Pindahlah 30 ni ke sebelah. Okey, dapatlah 2 per 30. Okey, tekan je kalkulator, 2 per 30 dapatlah pecahan termudah, iaitu dapatlah 1 per 15. Okey, settle. Okey. Lepas tu pula macam mana kalau macam ni? 2y tambah 1 per 5 sama dengan 6. 4 lah, 4. 2y tambah 4 per 5 sama dengan 6. Okey, jadi ni pula ialah pecahan seketul sebab hujung ke hujung ni dah ada garis. Jadi pecahan seketul. Kalau pecahan seketul kita buat apa? Pindah bawah ni dulu.
Okey, jadi dapatlah 2y tambah 4. Lepas tu bahagi pindah jadi darab. Darab. Okey, dapatlah 5 darab 6, 30. Jadi 2y tambah 4. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, yang ni iaitu tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahululah. Jadi pindah tambah 4 ni dulu. Sebab 2y ni darab. Jadi kita pindah tambah 4. Kita dapatlah 2y sama dengan 30 tambah 4 pindah jadi tolak 4. Dapatlah 26. Okey, lepas tu kita pindah nombor 2 pula. Dapatlah y sama dengan 26 bahagi 2. Okey, jadi dapatlah 26 bagi 2 dapatlah 13. Okey. Settle. Okey. Lepas tu lah macam mana kalau macam mana kalau dia macam ni 22y per 5 tambah 4 sama dengan 30. Okey, dia berbeza. Yang ni ialah satu pecahan, dan ini ialah nombor yang lain lah. Okay, jadi yang atas ni darab sebab ada 2y, yang bawah ni bahagi sebab y per 5. Yang ni tak ada apa-apa, jadi ni tambah. Okay, lepas tu kita nak apa? Ingat lagi, itu tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah 4. Ini adalah 2y per 5 sama dengan 30 tambah 4 pindah jadi tolak 4. Okey, jadi dapatlah 30 tambah dapat 26. Okey, lepas tu kita buat apa? Okay, ini macam biasalah. Atas dengan bawah pindah bawah dulu. Dapatlah 2y dengan 26 darab 5. Okey, dapatlah 26 darab 5 darab berapa? 30, 10, je 130. Dah. Okey dah 130. Okey, lepas tu pindah pula, pindah 2 ni. Jadi dapatlah y sama dengan 130 bahagi 2. Jadi dapatlah y sama dengan dapatlah sama dengan 65. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Okey, macam mana kalau dia macam ni. 2y tambah dengan 4 per 5 sama dengan 30. Okey, yang ni pula berbeza sikit sebab ini darab, ini apa? Yang ni pecahan. Yang pecahan tu tambah. Jadi dikira tambah tolak darab jumpa dengan darab bahagi, kita pindah apa dulu? Tambah tolak dahulu. Jadi pindah lagi dulu, dapatlah ya. Okey. Okey, dapatlah betul ni. 2y sama dengan, sekejap kita guna kalkulator. Okey, jadi 30 tolak 4 per 5 lah. Okey, jadi 30 tolak 4 per 5 kita dapat 146. 146 per 5 2y. Okey, lepas tu kita jangan kosong-kosong kan, pindah y 2 ni. Jadi dapatlah y sama dengan 146. Sekejap, y sama dengan 146 bahagi 5. Lepas tu ini bahagi 2. Okey, jadi dapatlah bahagi 2, kita dapatlah 73 per 5. Okey, faham? Okey, baik. Rasanya setakat itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi video kita, InsyaAllah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih.